Contohnya dalam saya kaitkan pada Facebook misalnya. Pada hari sambutan Hari Malaysia, salah seorang daripada rakan yang berhormat daripada Kuching, akaun menggunakan akaun Kuching, akaun yang berhormat daripada Kuching, membuat kecaman apabila kementerian ini mengadakan supaya katanya bila dia masuk panggung wayang pada waktu tersebut, nantilah dulu, biasa ramai yang tak tahu ni, dia masuk panggung wayang, lagu negaraku dimainkan, dia minta berdiri. Dia kata, what's going on? Dia kata, apakah negara kita dah nak jadi negara komunis seperti di zaman Mao Zedong? Malu saya, kata dia, malu saya kalau saya nak jawab pada kawan-kawan overseas, my overseas friend. Ya, dia tarik balik kerana mendapat ribuan kecaman daripada seluruh rakyat Malaysia. Ini kebebasan bersuara, tetapi ia mencerminkan satunya tahap patriotism yang berhormat Kuching, yang berhormat dari parti pada parti yang sama pada waktu itu, kerana kata dia malu berdiri di panggung wayang kerana takut apa kawan-kawan luar negara, my overseas friend kata. Tetapi sehingga sekarang, kalau saya tanya lagi, sebenarnya apakah pendirian parti yang berhormat setuju atau tidak setuju pada waktu menyambut Hari Kebangsaan kita memainkan lagu negaraku pada waktu menyambut Hari Kebangsaan? Thailand sepanjang tahun, India, banyak negara lain. Tetapi yang berhormat, parti yang berhormat rasa malu untuk berdiri mendengar lagu negaraku. Apakah ini? Tetapi kalau nak kata apakah perlu kita bertindak? Tak perlu. Yang berhormat sudah dihukum oleh rakyat melalui media sosial yang ada. Terima kasih, Tan Sri. Sebut parti DAP tu yang Muhammad. Ini putar belik kan? Apa putar belik? Bila kena sudah putar belik. Malu lah. Sebut je parti DAP memang macam tu.